Bismillah. Kebiasaan maraton cut off time dia adalah 7 jam. 7 jam tu lama sebenarnya. Size baju kamu L kan? Iya. Boleh double confirm dulu number ni. Oke. Kau boleh tengok satu movie trilogi, kau boleh tidur sekejap, kau boleh gaduh dengan pasangan, baik semula, gaduh balik. Dan hari ini, aku akan cuba gunakan keseluruhan 7 jam itu dengan bijak. Sebab kadang-kadang hidup ni bukan pasal perfect preparation. Cuma kita perlu hadir, start dan tengok sejauh mana hati boleh bawa badan pergi. Jom tengok 7 jam ni jadi sejarah atau jadi pengajaran. Orang lain training maraton 4 bulan. Aku training mental untuk bangun pagi ni saja. Ada masa hidup jadi terlalu sibuk. This is me before full marathon. Ini satu idea yang bodoh aku buat pagi ni. Dan untuk maraton kali ni, preparation aku jauh dari sempurna. So hari ni aku cuma mau tengok satu benda. Boleh ke experience semata-mata bahawa aku habiskan maraton kali ni. Pro runner ada checklist, aku ada panik. Pagi ni semua datang dengan bawa harapan masing-masing. Aku datang dengan harapan, jangan hancur awal. Plan aku simple, jangan ikut ego, jangan laju, survive sampai finish. Baru starting aku nampak semua orang confident. Padahal separuh daripada otak aku balik-balik tanya, kenapa aku buat benda ni? Macam biasa, awal maraton semua rasa senang. Kaki fresh, crowd ramai, badan rasa kuat. Tapi inilah bahagian paling bahaya. Sebab maraton sebenar belum mula lagi. Formula maraton untuk aku survive kali ni simple. Aku lari 3 minit, lepas tu jalan 30 saat. Ulang 120 kali, dapatlah total 7 jam. Selain run walk, aku make sure setiap water station aku akan singgah, refill hydration dan ambil gel setiap 5 km. Ada satu lagi. Satu kau tiga. Okey. Target pace, asalkan bawah 7 jam. Heart rate main dekat zone 2. First 21 km, Kasih tambah dia. target aku bawah 3 jam. Dan final 21 km lagi, aku ada 4 jam untuk habiskan. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Masuk kilometer 21, badan sudah tak sekuat kilometer awal. Start sini aku ubah strategi. 3 minit aku fast walk dan 30 saat lagi aku slow walk. Barulah aku sedar, too young, too dumb to realize. Tinggi langit dan bumi.
Matahari mula naik, kaki mula berat. Barulah aku mula berfikir secara logika. Kurang training bukan benda yang boleh diseronokkan. Bila fitness kurang, setiap kilometer kau rasa jauh. Orang selalu cakap hit the wall. Hari ni aku betul-betul faham. Bukan nafas yang aku rasa paling penat, tapi kaki, pinggul, tapak kaki dan mental. This is me during a full marathon. Kadang-kadang hidup bukan pasal kita dah ready ke belum. Kita cuma perlu terus bergerak walaupun perlahan. Apa yang aku belajar daripada maraton ni, memang dia akan torture kau punya fizikal dan mental bila kau tak cukup training. Tapi kita cuma perlukan satu sebab untuk terus bergerak. Satu langkah, lepas tu satu lagi. Aku boleh terus tipu mental aku untuk motivasikan diri aku untuk terus bergerak. Aku boleh skip training, boleh overconfident, tapi untuk 42 km sentiasa jujur. Everything is hurt but cinematic. Aku bukan berlawan sama orang lain. Aku cuma berlawan suara dalam kepala otak aku sendiri. Stoplah, tak payah sambung, tak mampu. Setiap kali aku teruskan langkah walaupun perlahan, aku sebenarnya sedang menuju finishing line. Kalau aku gagal sekalipun hari ini, aku akan comeback stronger tahun depan. Jangan sesekali ada sifat putus asa dalam diri kita. Tapi kalau hari ini aku boleh habiskan maraton tanpa preparation yang sempurna, mungkin dalam hidup ini pun kita tak perlu tunggu semuanya perfect untuk kita mula sesuatu. Sebab kadang-kadang berani hadir pun sudah satu kemenangan. Tak semua orang sampai finish line dengan sempurna. Cukup sekadar aku teruskan dan jangan berhenti. Tak semua maraton perlu perfect. Kadang-kadang cukup sekadar untuk kau habiskan. Korang yang tengok ni pun boleh kejar apa saja target kau dalam hidup. Cuma mungkin kena training sikit lah, jangan jadi macam aku.